Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini ialah sedekah. Sebenarnya, sedekah ini sangatlah mudah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan saya tunjukkan 5 cara mudah untuk kita bersedekah. Yang pertama adalah sedekah senyuman. Dan apabila kita bersapa dengan mana-mana guru di sekolah sekalipun, kita boleh memberi sedekah senyuman. Yang kedua adalah sedekah ilmu. Sebagai contoh, saya sebagai pelajar sekolah, sebagai contoh saya mahir dalam mana-mana pelajaran, saya boleh mengaplikasikan ilmu itu kepada pelajar-pelajar yang lain yang lemah dalam pelajaran tertentu. Dan yang ketiga adalah sedekah makanan. Sebagai contoh, sekarang ini kita berada di fasa Ramadan yang mana kita boleh memberi sedekah makanan kepada mana-mana sektor sekalipun. Sebagai contoh, di masjid. Dan yang keempat adalah sedekah doa. Sebagai contoh, kita boleh memberi doa kepada rakan-rakan, ibu bapa dan guru-guru. Dan yang terakhir sekali adalah sedekah waktu dan juga bantuan. Sebagai contoh, kita boleh menolong rakan-rakan, menolong jiran dan ibu bapa. Dan secara kesimpulannya, sedekah ini sangatlah mudah. Menurut hadis, setiap amalan yang baik itu adalah sedekah. Sekian, terima kasih.